A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab Fiqhul Akhlaq karangan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada muka surat yang ke-130, edisi terjemahan 130. Manakala bahasa Arab pula muka surat 179. Edisi terjemahan kita baca hari ini sebenarnya dia tertinggal, tak tahulah dia tertinggal ke atau nuskhah yang digunakan oleh penterjemah ni memang tak ada. Dalam kitab bahasa Arab dia ada satu lagi sebelum masuk perbahasan kepada ingatlah kepada akhirat. Dia ada satu tajuk kecil lagi, fa'akthir fi hadithika ma'an nasi min dzikrillahi wa min at-tadhkiri bihi. Iaitu dalam percakapan kita dengan orang. Kita masih lagi dalam bab etika pergaulan mengikut edisi terjemahan. Edisi bahasa Arab, adab-adab ketika kita bersembang atau kita bercakap adalah dengan kita mengingatkan kepada Allah, kita menimbulkan rasa takut orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menimbulkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi bahagian bahasa Arab ni, dia ada perbahasan yang kita sebut tadi, iaitu berkenaan dalam percakapan kita kena perbanyakkan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang-orang yang berada bersama dengan kita, mereka bukan setakat bila mereka berbuat atau mereka kecek dengan kita, bukan semata-mata mereka mendapat sesuatu yang mereka nak daripada kita, bahkan mereka juga ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peranan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, untuk sentiasa mengingatkan diri kita sendiri dan juga kepada orang lain tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di bawah bab tu dia sebut beberapa hadis Nabi, beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Antaranya di kitab terjemahan kita ni dia tak ada sebut. Dalam bahasa Arab, edisi bahasa Arab, dia sebut beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa ayat Al-Quran. Antaranya ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan zikir, wa zikrullahi yutma'innu al-quluba wa yurattibu al-sunnah wa yuqawwil abdan. Dia katakan kenapa kita kena sentiasa mengingatkan orang kepada zikir kepada Allah? Kerana zikir kepada Allah menyebabkan hati kita menjadi tenang. Zikir kepada Allah akan membasuhkan lidah kita, dan zikir kepada Allah akan menguatkan tubuh badan kita. Lalu Syekh bawakan riwayat-riwayat atau ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahawa tiga-tiga perkara tersebut akan diperolehi dengan kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, firman Allah Taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wahai orang beriman, orang-orang yang beriman dan orang yang hati mereka ni tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Hal ni kadang-kadang bila kita sebut, sangat-sangat suka untuk kita faham bagaimana zikir kepada Allah membawa hati kita menjadi tenang. Pertama, hati kita tenang, dia kena syarat pertama, alladzina amanu, kena beriman. Bila kita sebut beriman, kita kena beriman dengan secara menyeluruh. Iman dengan Al-Quran, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Rasul. Bila kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin Allah Taala ni Maha pemberi rezeki sebagai contoh. Lalu di saat kita menghadapi musibah, kita kurang rezeki, bila disebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bila dipingatkan kepada kita bahawa Allah Taala ni Al-Ghani, Allah Taala yang Maha Kaya, Allah Taala Ar-Razzaq, Allah Taala yang Maha memberikan rezeki, hati kita akan jadi tenang. Hak kita gundah gelana, hak kita susah hati duk mikir kekurangan dari sudut harta tadi, kekurangan dari sudut duit dan seumpamanya. Bila disebut
kepada kita nama Allah Ar-Razzaq dan seumpamanya, menyebabkan kita jadi tenang. Sebab itulah asas iman ni perlu ditanam hak paling-paling awal sekali. Sebab itulah kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, surah-surah Al-Quran, dia ada surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Surah Makkiyah ni menumpukan kepada nak menanam iman kepada para sahabat, nak tanam akidah kepada para sahabat, supaya bila mari apa-apa saja tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berbentuk hukum hakim, maka sahabat-sahabat dapat terima dengan baik. Sebab itulah sahabat-sahabat sebut, kami beriman kepada Allah Ta'ala, kami beriman sebelum kami belajar Quran. Nu'min qabla an nu'allima al-kitab, Al-Quran. Kami beriman sebelum kami belajar Quran. Kita lah ni belajar Quran dulu, lepas tu baru kita nak belajar beriman. Bila sahabat dia sudah meletakkan iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sudah meletakkan Quran ni adalah wahyu daripada Allah, dia sudah meletakkan dalam jiwa dia Quran ni adalah jalan untuk mereka mencapai akhirat dengan baik, mencapai dunia dengan baik. Lalu menyebabkan bila mari apa saja dalam Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dapat terima dengan tenang. Mereka menanti-nantikan keputusan daripada Al-Quranul Karim. Kita baca dulu, kita belajar dulu, lepas tu selu-selu baru kita nak beriman. Bila jumpa ayat lagu ni, berat nak buat ni. Bila jumpa ni, berat nak buat ni. Sebab apa? Sebab asas tu tak ada. Itulah asas yang dibina oleh sahabat, oleh Nabi kepada para sahabat. Dibina atas dasar iman. Sebab itulah kok mana sebelum Allah Ta'ala sebut wa amilus solihat, amalan soleh tu, Allah Ta'ala akan sebut dulu iman. Akan sebut dulu iman. Kita ni kadang-kadang iman ni tak tahu mana kita. Kita beramal dalam keadaan kita ni tak tahu mana iman. Sebab tu bila kita semaya, kita tak merasai kelazatan kita semaya. Kita tak tahu apa kita semaya. Ramai orang semaya sebab apa? Sebab mak dia suruh, ayah dia suruh, maka dia semaya. Itu semata-mata semaya dia. Berbeza dengan apa yang diletakkan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka meletakkan asas iman dulu dalam jiwa anak-anak mereka, barulah mereka letakkan amalan-amalan tadi. Ibarat sebuah rumah kena ada tapak dulu. Amalan-amalan soleh ni, dinding dia, bumbung dia dan seumpamanya. Kita siap dinding, siap bumbung, tapak tak tahu mana. Bila nak buat tapak, jadi susah dah lah. Nak kena buat masuk semi pula dalam rumah. Pintu pasal tu, dinding pasal tu, nela pasal tu. Perabot ada belakang dia dalam rumah. Baru nak pasal latar. Itulah kita kena faham. Kadang-kadang bila ada orang dia susah hati, kita kata zikir kepada Allah. Mungkin dari satu sudut zikir tu boleh mengurai susah hati dia. Tapi ada kadang-kadang orang tak memberikan kesan pun kepada dia. Sebab apa tak memberikan kesan? Sebab asas tu ada. Alladzina amanu. Iman tu benda paling asas. Nak mari ketenangan bila kita berzikir. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bapa bila mereka semaya, boleh semaya tak berhenti baca beberapa juzuk. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama kira bila Nabi semaya dengan sahabat Nabi semaya malam, paling-paling kurang 6 juzuk Nabi baca dalam satu rakaat. 6 juzuk Nabi baca. Barulah Nabi rukuk, Nabi baca Al-Baqarah, Nabi baca Al-Imran, Nabi baca An-Nisa. Kenapa Nabi tak berasa letih? Kenapa Nabi tak berasa penat? Sebab asas keimanan. Baca tu dengan iman. Baca tu rasa seronok. Sahabat hok kena panuh sekalipun tak berhenti semaya kerana seronok dengan bacaan Al-Quran yang dia baca tadi. Sebab dibina atas dasar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sini dia sebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ada orang mari tanya Nabi, dia baru masuk Islam. Dia mari tanya Nabi, ya Rasulullah, ajar Islam ni banyak. Semaya lagi, dia baru masuk Islam, puasa lagi, gotu lagi, goni lagi. Dia kata, acuk ayat satu benda, hak aku boleh dengar benda tersebut, aku boleh amal hak dalam agama. Benda hak ringkas, benda hak mudah nak ingat, benda hak mudah nak buat. Dengan benda tersebut, kita dapat melaksanakan amalan-amalan dalam agama Islam. Nabi ayat apa dia? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lidah kamu basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kaji dari sudut sains, mulut kita ni tak pernah kering. Akan ada semua air liur. Seolah selagi mana ada air liur tersebut, selagi mana basah lidah kita, kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sebut itulah asas.
Orang yang berasa berat nak buat ibadat, berasa berat nak buat sesuatu amalan, Nabi ajar perbanyakkan zikir. Sepanjang masa berzikir. Sebab apa? Bila kita berzikir, kita akan mari rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda kita dah sebut semua ni, kita akan mari rasa cinta. Bila mari rasa cinta, kita akan mudah nak melaksanakan gapo hak benda kita cinta tersebut. Allah Taala suruh agak tu, kita akan mudah nak buat. Sebab orang yang kita cinta. Kalau orang nak nikah, orang yang gawe dia seumpamanya, kalau lepas dia nikah, dia mikir balik, dulu aku tak mampu buat kalau mikir. Tapi bapa mampu buat. Orang letak tak hantar puluh-puluh ribu. Kerja tu kan boleh kumpul duit yang begitu banyak semata-mata nak nikah. Tapi lepas nikah mikir balik, tak mampu kalau aku nak buat lah ni. Sebab apa? Sebab dulu dia buat dengan perasaan cinta. Hak berat pun akan berasa mudah. Jadi dengan perbanyakkan zikir kepada Allah, orang tak akan cinta kepada Allah. Bila dia cinta kepada Allah, marilah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan laksanakan dengan mudah. Hak Allah Taala lagi dia akan tinggalkan dengan mudah. Kerana atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dan sini saya sebut juga hadis Nabi berkenaan Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah dia minta kepada Nabi seorang hamba. Fatimah ni dia banyak kerja, duk uli, tepung lagi, duk siapkan makan ni. Jadi satu hari bila Nabi balik dari perang, banyak ramai tawanan perang. Jadi Fatimah kita temu dengan Nabi, kalau boleh nak lah seorang tawanan perang tadi nak jadikan sebagai hamba, nak tolong dia sebagai orang gaji, nak tolong kerja-kerja di rumah. Dia pergi ke rumah Nabi, Nabi tak ada. Dia pesan ke Aisyah. Bila Nabi balik, Aisyah pun pesan, Aisyah sampai ke pesanan tersebut. Lalu Nabi pergi ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Waktu malam Nabi pergi, Fatimah dengan Sayyidina Ali ni masuk tidur. Nabi pergi, Nabi temu dengan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Nabi kata kepada Fatimah, ala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadim. Mu mari tadi mu cari aku, mu nak minta khadam. Mu nak minta pembantu. Mu nak ke tidak aku tunjukkan kepada kamu suatu hal lebih baik lagi berbanding pembantu. Mu berasa letih jadi mu nak pembantu. Aku nak uji benda hal lebih baik lagi berbanding pembantu tadi. Lalu Nabi kata, tusabbihina salasa wa salasina wa tahmadina salasa wa salasina wa tukabbirina arba'an wa salasina hina ta'khudina madja'aki. Nabi sebut, kamu bertasbih 33 kali, kamu bertasbih subhanallah 33 kali, dan kamu bertahmid 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan kamu bertakbir 34 kali. Cukup 100. Waktu 33, 34 cukup 100. Bila? Ketika mana kamu duduk, kamu siap nak tidur, kamu hampa-hampa kamu, ketika tu kamu berzikir. Sebagai ulama mengatakan tujuan apa? Tujuan supaya hak berasa berat nak buat tu akan jadi ringan. Dengan zikir ni dia akan menguatkan tubuh badan. Zikir ni akan menyebabkan kita jadi cergah untuk nak melaksanakan tugas-tugas hak sebelum ni kita berasa susah nak buat, hak sebelum ni kita berasa berat nak buat. Ni peranan zikir. Kenapa kita kena perbanyakkan zikir dalam kehidupan kita? Saya nak fokusnya dalam bab kita nak kecek dengan orang. Tapi nak ayat ni peranan zikir tadi, dia boleh memberikan kekuatan kepada kita. Sebab tu Nabi ajar, Nabi kata tu lebih baik. Dan lepas tu Fatimah tak minta dengan Nabi, dia boleh buat kerja dengan baik. Cuma nak boleh ke setara ni, kita kena jadikan sebagai amalan kita, menjadi kelaziman kepada kita. Dan banyak lagi ayat-ayat yang disebut oleh penulis, oleh Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah taala. Kemudian dia kata, wa bi dzikrillah tustajlabu al-arzaq wa tudfa'ul masaib. Dengan zikir kepada Allah juga boleh membawa kita menghasilkan rezeki kepada kita. Zikir kepada Allah Taala juga boleh menolak musibah daripada kita. Dia buat mari ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim. Nabi Hud AS kata kepada kaum dia, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ketika mana Nabi Hud dia kata kepada kaum dia, wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepada dia. Ulama berbeza pandang, adakah istighfar dengan taubat ni lain? Sebab Nabi Nuh kata istighfar, lepas tu dia kata kemudian bertaubat. Adakah ada perbezaan antara istighfar dengan taubat? Menurut sebagai ulama, ada beza. Istighfar ni kita minta ampun kepada Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa kita lepas. Sama ada dosa kita langgar arahan Allah Ta'ala atau dosa-dosa lain.
kita minta ampunan daripada Allah Ta'ala. Taubat ni pula satu komitmen kita. Kita tak buat dah dosa-dosa tersebut pada masa akan datang. Bila sebut taubat ni, maksud tak buat dah lah. Sama ada ulangi lagi dosa tadi ke, atau kita teringin nak buat dosa tadi ke. Bila sebut taubat, tak ada dah. Keinginan nak buat tu pun tak ada. Apa lagi nak buat dosa tadi. Sebagai ulama membezakan antara istighfar dan juga taubat tadi. Akibat daripada istighfar, akibat daripada taubat, saya sebut istighfar termasuk dalam zikir. Faedah zikir sini kepada Allah Ta'ala sebut, yursilis samaa alaikum midrara, akan diturunkan hujan kepada kamu yang lebat, yang bercurah-curah. Bapa diturunkan hujan hak lebat bercurah-curah. Bila hujan turun, maka tumbuh-tumbuh akan hidup dengan subur. Hak makan ni, hak kemarau akan dapat makan ni. Kamu akan hidup dengan aman dan damai. Turun hujan sini isyarat kepada kemakmuran. Makmur, hidup dengan bahagia. Kemakmuran sesebuah negara ni, sesebuah tempat ni bergantung kepada makan ni. Kalau orang ni makan ni cukup, maka insya-Allah tempat tu akan sejahtera. Jenayah pun tak akan banyak. Tapi kenapa berlaku jenayah banyak hari ni? Sebab orang nak makan pun tak cukup. Jadi Allah Ta'ala turunkan hujan. Hujan tersebutlah akan menumbuhkan. Dengan hujan tersebut akan tumbuhnya pokok-pokok, akan tumbuhnya makanan-makanan untuk kita. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah Ta'ala akan tambah kekuatan. Ini juga dalil bahawa zikir ni sebenarnya dia boleh menguatkan kita, menjadikan kita lemah jadi kuat. Sokong zikir kalau dengar lagu pun beza dah. Kita tengah-tengah letih, tiba-tiba dengar lagu kita suka. Dengar lagu semangat kita. Tengah-tengah nak tidur, tiba-tiba dengar lagu negaraku. Diri kita dengar lagu negaraku. Nak ayatnya. Itu emosi manusia. Zikir menyebabkan emosi manusia. Walaupun tubuh badan kita ni letih, tapi bila emosi kita ni kuat, bila semangat kita kuat, tubuh badan kita juga akan jadi kuat. Itu antara faedah-faedah daripada zikir yang disebutkan oleh penulis. Wa kadzalika 'alaika bitazkir bil yaumil akhir. Begitu juga kita dalam kecek sini dia sebut dalam terjemahan ni bahawa ada ingatlah akhirat. Dalam kita kecek dengan orang kena ingat tentang akhirat. Peringat kepada Allah dengan peringat dengan akhirat ni termasuk dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni takut ni bukan takut kepada Allah Taala saja. Ada orang ni kata tak boleh takut kepada selain Allah. Kena takut kepada Allah Taala je. Takut kepada akhirat tak boleh dia kata. Takut kepada neraka pun tak boleh. Kena takut hanya kepada Allah Taala je. Kalau takut kepada selain Allah, jadi tak sempurna ketakwaan itu. Sebenarnya takwa ni kita takut kepada Allah dan segala benda Tuhan suruh kita takut kepada dia. Tuhan suruh kita takut kepada neraka, maka kita takut kepada neraka. Itu juga termasuk dalam ketakwaan kepada Allah. Jadi bila kita kecek kena selit tentang neraka, tentang azab api neraka. Fatazkiru bil yaumil akhir yahmilu syakhsu 'ala sabri 'ala nas. Kata dia, mengingatkan akan akhirat akan membuat seseorang menjadi sabar dalam menghadapi masyarakat. Bila ingat kepada akhirat, banyak membantu kita untuk sabar. Sabar lagu mana? Kadang-kadang kita orang buat aniaya kepada kita. Tapi bila kita ingat akhirat, orang buat aniaya kepada kita, walaupun dunia dia terlepas, akhirat dia tidak akan terlepas. Kokok mana pun akan menyebabkan kita ni berasa kita akan sabar. Kita akan berasa lebih tenang. Kalau kita berasa marah ke orang-orang aniaya kepada kita sebab apa? Sebab kita berasa tak boleh nak balas balik ke dia. Kalau tu kita jadi marah tu. Kali dia buat kita boleh balas balik. Ia tak berapa nak marah sangat. Kalau kita tak boleh nak balas ni, kita jadi marah sangat. Jadi bila orang tu dia meletakkan dalam diri dia, dalam keimanan dia, orang tersebut dia tidak akan terlepas daripada azab Allah, tidak akan terlepas daripada pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sabar. Muaklah nak buat gapo pun, mu tak akan boleh lari daripada Allah Taala. Mungkin satu masa mu tak ingat dah gapo buat aku, tapi Allah Taala sentiasa ingat. Kita dulu buat ke orang, kita mungkin tak ingat dah. Tapi orang yang kena tu mungkin dia masih ingat. Dan Allah Taala pasti akan ingat. Gapo itulah kita laksanakan. Dia akan menyebabkan kita jadi sabar. Dia akan menyebabkan kita jadi lebih tenang. Dan kalau kita ingat gapo yang berlaku kepada kita, setiap musibah berlaku kepada kita, Allah Taala akan beri ganjaran, maka lebih membantu kita untuk sabar dalam menghadapi apa yang berlaku. Wa ala azahum lahu wa ala jahlihim alihi. Juga benda tak molek orang buat kepada dia dan juga kejahilan orang kepada dia. Sabar menghadapi gangguan mereka dan sabar menghadapi kebodohan mereka. Wa yahmilu aidan ala ihtisabil a'malis salih
allati yuqaddimuha lin-nasi 'inda Allah. Juga dia kata mengingatkan akan akhirat akan membuat seseorang banyak melakukan kebaikan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada akhirat akan menyebabkan kita nak banyak ke amalan soleh. Sebab kita rasa kita gapo kita buat akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu 'alal wara' kadzalika fima yata'allaqu bi huquqil akharin. Menyebabkan kita jadi wara' bila melibatkan hak-hak orang. Hak orang kita kena wara'. Wara' ni bukan setakat kita kalau sebut wara', gapo dia wara'? Wara' orang Melayu. Gapo dia wara' orang Melayu? Kalau pakai subel, pakai jubah jalan pergi masjid, orang kata wara' tu dia tu. Wara' ni bila kita cuba nak menjauhi sempadan antara haram dengan halal atau sepadan berkenaan syubhat. Kita menjauhi sepadan tersebut. Seperti mana dalam hadis Nabi sebut, antara halal dengan haram ni jelas, halal ni jelas. Kalau antara kedua tu adalah benda syubhat. Jadi benda syubhat haram tu kita tahu buat, syubhat tu kita menjauhi sempadan dia. Kita tak segi dekat. Terutama beliau melibatkan hak orang. Maka kita jauhi benda-benda tersebut, hak-hak orang tersebut. Itulah wara'. Kita jaga diri kita daripada kita terjerumus ke dalam sempadan antara halal dan juga haram. Kenapa? Sebab kita bimbang. Kita bimbang kalau kita duduk dekat dengan sempadan tersebut, kita boleh termasuk dalam melakukan perkara yang haram. Wa yahmilu 'alal 'afwi, dan menyebabkan orang tersebut akan jadi seorang yang pemaaf. Di sisi lain dia akan menghindarkan diri dari mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Mengingatkan akan akhirat juga akan mendorong seseorang untuk memaafkan orang lain. Bersikap toleransi, wa yahmilu 'ala safhi wa yahmilu 'ala al-khuluqil hasan al-jamil, menjadikan dia berakhlak dengan akhlak yang baik, dia berkata dengan kata-kata yang baik, wa 'ala amali salih, dan dia akan beramal dengan amalan soleh. Tu banyaklah Syekh sebut berkenaan hasil daripada kita mengingatkan kepada akhirat. Ingat kepada akhirat akan menjaga kita daripada melakukan benda-benda hak jahat. Sebab tu Nabi suruh kita ziarah kubur. Bapa tujuan ziarah kubur bukan semata-mata nak hantar orang mati, sebaliknya untuk mengingatkan kita kepada mati. Ziarah kubur, bila kita masuk tempat kubur, kita ziarah kubur, kita kena letakkan inilah destinasi kita akan pergi. Kadang-kadang kita ziarah kubur, ada orang ziarah kubur, bila ziarah kubur boleh lagi duduk suka, boleh lagi duduk buah benda-benda hak dunia, boleh lagi duduk buat benda-benda tidak sepatutnya. Kullu dhalika min samarati tadhkir bil yaumil akhir. Semua tu kata Syekh adalah hasil daripada ingat kepada akhirat. Dan benda Syekh masuk kepada satu perbahasa lain, dia kata fal i'tiqadus sahih yahmilu 'alal amali salih. Ini benda penting. Akidah hak betul dia akan menyebabkan kita beramal dengan amal yang soleh. Amal hak betul. Wal i'tiqadul fasidu yahmilu 'ala amalil fasidin. I'tiqad yang salah, atau akidah yang salah akan menyebabkan kita beramal dengan amal yang salah. Sebab tu kita sebut tadi, Allah Taala sebut dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhal allazina amanu wa 'amilus solihat, allazina amanu wa 'amilus solihat. Sebelum dia nak sebut 'amilus solihat, dia sebut amanu dulu, beriman dulu. Beriman lagu mana? Beriman dengan iman yang betul, iman yang menyeleweng, beriman seperti mana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah penting. Kita meletakkan amal soleh dulu. Iman tu tak tahu mana lagi. Jadi saya sebut i'tiqad yang betul akan melahirkan amal yang betul, dan i'tiqad yang salah akan melahirkan amal yang salah. Fa idza i'taqadta anna hunaka thawaban wa iqaban hamalaka hadzal i'tiqad ala amalin ma yajlibu laka thawaba wa yujannibuka al-iqab. Bila kamu berakidah atau kamu percaya dengan sesuatu yang mana akan dapat pahala, akan dapat dosa, akan menyebabkan kamu akan melaksanakan benda hak boleh pahala, dan kamu akan menjauhi benda hak dosa. Orang yang buat dosa ni kadang-kadang sebab pemahaman dia salah terhadap agama. Golongan Murji'ah sebagai contoh. Dia berfaham asal dalam hati kita beriman, kita buatlah maksiat gapo. Kita tak semaya kok, kita tak puasa kok, kita buat maksiat kok, kita tetap masuk syurga sebab kita sudah beriman dah. Jadi bagi dia tu hasil daripada pemahaman dia yang salah, menyebabkan dia beramal dengan amalan yang salah. Kalau sebuah golongan syirik, kenapa amalan-amalan yang dia buat tu menyeleweng daripada ajaran ahli sunnah? Kerana pemahaman dia yang salah, i'tiqad dia yang salah. Jadi sebab itulah penting kepada akidah hak betul, i'tiqad yang betul untuk melahirkan amalan-amalan hak betul. Orang yang etis, dia tak percaya ke Tuhan. Sebab tu dia hidup ikut dia nak buat gapo. Sebab bagi dia
Tidak ada dah. Apa ni benda hak akan menyebabkan dia dihisap, menyebabkan dia dibangkitkan semula di akhirat. Bagi dia dunia ni habis setakat tu. Bila mati habis. Maka ketika duduk atas dunia ni kita buatlah apa kita nak buat. Orang kita dah kata, tapi tidaklah salah 100%. Kita kata, selagi hidup ni kat makan lah. Selagi hidup ni makan. Mati tak makan. Lepas mati ada juga kita makan dengan cara lain. Menghasilkan kita, tak apa makan sepuas-puasnya. Tak kira lah makan ni tu sihat atau tak sihat. Moga selagi kita hidup. Sebab di tanah pemikiran tersebut menyebabkan kita ni melakukan benda salah. Selagi hidup makan. Maka tak cara dah. Kadang-kadang doktor ayat dah tak boleh makan juga. Tak apa, selagi hidup makan. Itu satu benda hasil daripada pemahaman kita yang salah. Wa min thamma kathurat tadhkiru bil yaumil akhir wa ma fihi min ahwalin wa syada'ida wa qurubatin. Sebab itulah dia kata perbanyakkan akhirat dengan segala bentuk kedahsyatannya. Sebab itulah dia kata kita kena ingatkan kepada akhirat, perbanyakkan kepada akhirat dengan sebut tentang akhirat tu, sebut dengan dahsyat hak akhirat, sebut benda-benda hak qurubat, benda-benda hak menakutkan berkenaan akhirat. Kalau kita ingat kepada akhirat, tak ada orang yang berani nak menuju kepada akhirat. Sebab apa? Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah kita tengok. Ketika mana manusia duduk pada mahsyar, ketika mana manusia duduk pada mahsyar, nak dihitung amal sebelum nak dihitung amal. Oleh kerana lama sangat manusia duduk pada mahsyar, berbagai-bagai azab hak manusia kena. Kita pergi jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Minta Nabi Adam supaya doa, supaya minta kepada Allah, dia percepatkan. Nak hitung amalan kita, nak mizan dan seumpamanya. Nabi Adam sendiri tak berani. Dia minta kepada Nabi Nuh tak berani. Kalau kita mikirlah, kalau para Nabi ni, hubungan mereka rapat dengan Allah pun tak berani. Lepas tu kita ni belah mana? Kita ni setara mana? Jadi kalau kita tengok, begitu dahsyatnya suasana di akhirat, menyebabkan kita ni, kadang-kadang tak jenuh nak tidur. Anak saya lah. Dia tanya semua. Bila kita sebut, tahun depan, tahun 2027. Soalan dia tanya kita, dek kau 2027 kita ni umur 7 tahun 8 tahun, dek kau 2027 kita ayat tahun depan dia dah 3. Spontan tu dia bunuh mulut dia, dek kau dah 3. Kita bertanya buat apa? Kan nak kiamat dia kata. Tu dia bunuh mulut dia. No ayat sebab apa? Sebab dia mikir semua kiamat. Pergi sekolah cikgu nak tentang kiamat, pergi balik rumah tengok cerita pasal kiamat. Jadi menyebabkan benda tu jadi uli-alik dalam pemikiran. Wa khasallahu anbiya'ahu bimazidin min at-tazkir li hadzal yawm. Istimewa ni nabi-nabi ni Allah Taala beri. Sebahagian nabi ni Allah Taala beri mereka ni ingat kepada kiamat, ingat kepada hari akhirat lebih daripada kita. Seperti mana Allah Taala sebut, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi dan yang iaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhir. Nabi ni orang yang paling ingat kepada akhirat. Sebab tu mereka buat kerja sungguh. Sebab tu para nabi buat kerja tak berhenti. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebut, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu. Sampai Nabi ni berasa sedih. Nabi berasa sedih kerana orang tak beriman. Hingga Allah Ta'ala nasihat kepada Nabi SAW, tak perlu berasa sedih. Sebab Nabi bimbang, kalau orang ni tak beriman kerana kekurangan Nabi. Menyebabkan Nabi terpaksa jawab di hadapan Allah Ta'ala seksa. Ketika mana Nabi di Hajjatul Wada, Nabi tanya sahabat, adakah aku telah sampaikan? Hal ballagtu. Sebab Nabi bimbang sangat, kalau mati bertemu dengan Allah, dalam keadaan ada lagi benda Nabi tak ayat ke sahabat. Tu Nabi setara tu. Ketika akhir hayat Nabi sakit dah. Dalam sebagai riwayat, Nabi sakit dah. Sahabat papuh Nabi tubik daripada rumah Nabi. Nabi tanya lagi, ada kau gapo-gapo hak orang buat kepada aku? Aku buat kepada orang nak balas balik kepada aku. Aku ada aniaya orang aku hak secara tak sengaja. Aku ada buat salah kepada orang kau, dia nak balas balik. Sebab Nabi tak usah benda ni dipelesah di akhirat. Nabi nak pelesah di dunia. Kalau ada, mari temu Nabi. Ayat pun salah Nabi buat, nak balas balik ke Nabi, balas. Ni Nabi SAW. Para Nabi Allah Ta'ala lebih mereka ni ingat kepada dunia, ingat kepada akhirat. Kita habis ingat juga kita, tapi tak ingat kepada akhirat. Kita ingat kepada benda lain. Dan ni Singapura ni.
Musim durian. Durian tu biasa je. Musim World lah ni dah. Piala dunia. Kita saing tanya mari. Nak sokong mana ni? Baru kita tahu ada piala dunia lah ni. Orang hok dalam kepala otak dia ni duk mikir hok bola. Sampai ke seluruh hidup dia ni. Baju dia berjasi bola. Rambut dia kalau boleh nak buat seperti pemain bola. Duk pada main bola. Orang hok dalam otak dia ni bola semua. Ada hok sanggup habis ratus-ratus. Bukan murah nak kita tengok World Cup ni. Ada mau tengok tu hok pembagian puluh-puluh ribu sosik nak boleh pergi. Tak tahu lah betul ada orang tulis. Ada orang ni minat ke artis. Artis mana tahu buh dalam sok khabar ni. Dia apa ni? Dia terharu sebab ada peminat dia sanggup keluarkan duit KWSP semata-mata nak tengok konsert dia. Bila kita ni terlalu ingat kepada sesuatu benda tadi menyebabkan kita ni sanggup buat gapo hok orang lain tak sanggup buat. Begitulah juga bila kita terlalu ingat kepada akhirat. Kadang-kadang kita tengok orang sahabat-sahabat Nabi sendiri, apa Nabi sanggup semaya malam dah. Siapa bekok kaki Nabi. Sahabat-sahabat semaya malam. Siapa tak berhenti siapa. Kerana akhirat hak mereka tengok. Ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu nak pergi perang, dia tanya Nabi, kalau aku perang ni mati boleh ke apa? Nabi kata mati syahid. Masuk syurga. Bila dengar syurga tu kat, dia tengah makan buah kurma ni. 2-3 butir buah kurma tangan dia tengah makan. Dia berkata, lambat nak boleh habis ni. Dia lepas. Dia perang mati. Sebab apa? Sebab teringat kepada akhirat tadi. Bila sebut tentang syurga, dia berasa seolah-olah dia nak homo syurga tadi. Seperti mana orang yang minat kepada sesuatu benda, orang minat ke durian. Ratus-ratus pun dia sanggup. Ribu-ribu pun sanggup. Ada 2-3 hari lepas dia kata, mau jumpa, dia kata, Ustaz, kita baru makan durian apa ni? Habis kat 2-3 ribu. Minat saja. Kita nak habis 10 riyal tu mikir. Nak beli 10 riyal sebutir tu mikir dah kita. Dia habis sanggup ribu-ribu sebab apa? Sebab minat tadi. Dalam kepala otak dia duk mikir semua benda tu. Sebab tu orang teringat kepada akhirat semua, dia sanggup pitih dia. Sebab dia tahu pitih hak dia keluar kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala akan disipir oleh Allah Taala. Allah Taala akan bagi balik di akhirat kelak. Itulah pentingnya ingat kepada akhirat. Sebahagian besar ayat-ayat Al-Quran Al-Karim wa aghlabu suwarin Al-Kitab Al-Aziz fihi tadhkiru bil yaumil akhir. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah dalam Al-Quran ni cerita pasal akhirat. Tak akan boleh lagi. Sama ada dia cerita tak ada tentang peringatan akhirat, sama cerita di awal ayat atau cerita di tengah-tengah ayat. Bahkan ada surah-surah, nama surah tu pun nama kiamat dah. Surah Al-Qiyamah, surah Al-Ghashiyah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah. Semua tu cerita tentang kiamat. An-Naba, At-Takwir, Al-Infitar, Az-Zalzalah. Semua tu cerita tentang kiamat. Berapa banyak kali tu ulang-ulang berkenaan kiamat ni. Bahkan kita duk semaya tu pun Maliki Yaumiddin tentang kiamat. Sebab manusia je ni tak ingat. Belai-belai duk besar tiap-tiap hari dah. Belai-belai tu email duk baca dah Al-Fatihah. Kita sendiri pun baca. Tu email pun kadang-kadang baca ayat-ayat berkenaan kiamat. Tapi kita masih lagi tak ingat tentang kiamat. Kita masih lagi tak berasa takut tentang kiamat. Sahabat-sahabat Nabi bila cerita tentang kiamat, dengar je orang baca pasal kiamat, pesel, terlalu takut. Sebab tu kita sebut tadi. Sebab apa? Sebab kita tak ada asas. Latar kita tak ada. Rumah, dinding ada, bumbung ada, latar tak ada. Apa latar dia? Iman kita kepada Allah. Bila kita asas kita beriman dulu, kita beriman dah, mari ayat tentang kiamat kita yakin akan berlaku kiamat. Kita yakin akan ada syurga neraka. Maka kita akan beramal seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kadzalikal ahkamul lati siqat fi kitabillah uqibat fi aghlabiha bi dzikril yaumil akhir. Qala Allah Taala ba'da dzikri ayatin nahyi 'anil riba wat tahdhir minhu wal hathi 'ala inzaril mu'sir. Kata Syekh juga, kalau kita tengok ayat-ayat tentang hukum juga gitu juga. Hukum-hukum dalam Quran, kebanyakan atau sebahagian besarnya kalau dia cerita bab hukum, dia akan cerita bab kiamat. Dia akan cerita bab akhirat. Dia akan peringat tentang akhirat. Pada bab hukum je. Tapi dia akan cerita, dia akan sebut tentang akhirat. Contohnya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
Allah Ta'ala sebut, dan peliharalah diri kalian daripada azab pada hari yang pada waktu itu kalian dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna atas apa dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ayat ni turun selepas mana Allah Ta'ala cerita berkenaan orang yang hutang kita tak mampu nak bayar, maka kita beri tangguh kepada dia. Tak apalah tangguh. Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang tu dia payah nak bayar hutang kepada kita, kesepitan dia nak bayar, tapi susah hidup dia tak boleh nak bayar kepada kita. Waktu telah kita janji dengan dia, dia kata sebulan dia nak bayar, tapi bila mari sebulan dia pula susah, dia pula tak mampu nak bayar, kita pun tangguh lagi. Allah Ta'ala cerita pasal tu. Tapi selepas ayat tersebut, dia mari peringatan tentang akhirat. Noyaknya gapo kita buat, kita beri tangguh, kita mudahkan urusan dia, Allah Ta'ala akan balas kepada kita di akhirat. Jangan bimbang, jangan ingat harta kita tu akan lenyap gitu je. Dan Allah Ta'ala sebut, kalau kamu sedekah khairul lakum, lebih baik untuk kamu. Dah dia tak mampu, kita boleh sedekah, kita sedekah kepada dia. Dan kita jangan ingat bila kita sedekah hilang gitu habis. Dah Allah Ta'ala sebut ada hari kiamat yang mana Allah Ta'ala akan sebut balik apa yang telah kita lakukan suatu di dunia. Begitu juga dia sebut wazur ila ayatul talaq, tengok tentang ayat tentang cerai. Sebut tentang cerai, tiba-tiba akhir Allah Ta'ala sebut zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia cerita tentang kiamat, tentang hari akhirat. Begitu juga tentang nikah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, hinggalah akhir ayat Allah Ta'ala sebut wa ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idzni. Larangi orang tina muslimah nikah dengan orang musyrik, oleh lelaki musyrik. Bapa Allah Ta'ala sebut, akhir Allah Ta'ala sebut mereka menyeru kepada neraka, Allah Ta'ala pula menyeru kepada syurga dekat pun. Bingat kepada akhirat pada bab nikah je. Sebab tu dalam kehidupan kita tak boleh lagi dapat akhirat. Nikah cara apa dengan akhiratnya? Nikah dak terlibat dengan akhirat. Nego tak terlibat akhirat, dak nego terlibat dengan akhirat. Takut dalam benda kehidupan kita ni kita boleh pisahkan dengan akhirat. Tak ada. Semua akan terlibat dengan akhirat. Dan juga terakhir saya sebut fahaqqan innahu yanbaghi at-tazkiru bil yaumil akhir. Ni tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 132. Ia tak sebut dia seterus buat mari ayat Quran yang dia buat mari. Cuma saya sebut sini fahaqqan innahu yanbaghi at-tazkiru bil yaumil akhir fadh-dhikra tanfa'ul mu'minin wa kama qaddamna fal i'tiqadus sahih yahmilu ala amalin sahih wal i'tiqadul fasid yajuru ila amalin fasid. Syekh simpulkan bahawa kita kena perbanyakkan ingatkan kepada akhirat. Sebab apa? Peringatan akan memberikan manfaat kepada orang beriman, dan Syekh ayat juga amalan i'tiqad yang sahih akan melahirkan amalan yang sahih, i'tiqad yang rosak yang fasid akan membawa kepada amalan yang fasid. Dan Syekh sebut wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ni dalam bab jual beli. Wailul lil mutaffifin, celakalah. Wail ni maksud dia celaka. So lagi sebagai para ulama kata wail ni maksud salah satu tempat bahagian dalam neraka yang bernama neraka wail. Lil mutaffifin, orang yang melakukan tatfif. Tatfif ni nipu dalam nimbe. Siapa dia? Alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun. Iaitu orang-orang yang apabila dia beli, dia nak suruh orang timbang dengan cukup untuk dia. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila dia jual pula, dia kurang ketimbang orang. Hak alah dia nak cukup hak dia. Alah kat orang, dia nak kurang ke hak orang. Sebab tu sebagai ulama mengatakan hak ni dia tak khusus pada jual beli. Memang Allah Ta'ala sebut tentang jual beli ni, nimbang ni, tapi dia boleh merakumi seluruh hidup kita. Mana-mana kita perjuangkan hak kita, tapi bila melibatkan hak orang, kita nak kurang pula. Maka termasuk dalam ayat-ayat Allah Ta'ala sebut ni. Kadang-kadang dalam hidup kita ni bab kerja. Kalau kita jadi bos, kalau melibatkan hak kita, kita nak bos kita kerja tepat waktu. Kalau masuk kerja janji pukul 8 masuk pukul 5 tubik, waktu itulah kita nak anak buah. Tapi bab anak buah kepada kita, nak bayar gaji anak buah, kurang semua. Tu termasuk dalam bab ni juga.
Bahkan dalam bab suami isteri, dalam bab kehidupan kita berumah tangga, kita suami, kita nak isteri laksanakan semua tanggungjawab terhadap kita. Tapi bila tanggungjawab kita terhadap isteri pula, kita culah pula. Tu ada manusia jenis lagu tu. Hak dia ni, dia nak orang rugi berlaku. Tapi bila melibatkan hak orang lain, hak sepatut dia buat, dia tak buat. Kadang-kadang saya ingat bila Syekh Taqi Osmani dia cerita berkenaan ayat ni, dia sebut satu cerita berlaku zaman ayah dia lah, tahun 1992. Cerita tu berlaku di sekolah ayah dia ni. Ulama-ulama orang mengajar ni, guru orang mengajar ni, lama dah tak naik gaji. Jadi pusat pengajian ni bersetuju nak naikkan gaji. Bila nak naik gaji, kalau orang lain suka nak naik gaji, ada seorang ulama ni tulis surat hantar kepada ayah dia. Dia kata, apa mau naik gaji pula, dia kata. Dia kerja situ juga, sepatut dia suka naik gaji dia. Sebab dia kata, masa aku gaji setahun ni, aku muda lagi waktu tu. Aku kerja dengan semangat. Lah ni masa mau naik gaji ni, aku tua dah. Bila aku tua ni, setahun mana tak sama dengan aku zaman muda dia lah kerja. Semangat apa kurang dah, cergah apa kurang dah. Dia kata, sepatut muka lah gaji aku. Ada orang lagu ni. Siapa Syekh Taqi Osmani sebut, ada manusia jenis lagu ni. Apa dia boleh jadi lagu tu? Sebab dia tak siap ambil satu sen pun hak orang. Sepatutnya zaman muda lah bayar mahal dia. Murah kerja kuat. Zaman tua ni. Tapi kita beza pula tak. Kau lama kerja, kau mahal gaji. Tak apalah kita ukur dari sudut pengalaman. Kau lama kerja, kau banyak pengalaman. Tak sama dengan orang baru masuk kerja. Itu tak apalah. Tapi nak ada manusia lagu tu. Dia mikir lagu tu. Sebab apa? Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Orang yang nipu ni, orang yang tak laksanakan hak dengan sepatutnya, sebab dia mudah je. Sebab mereka tak yakin dengan kiamat. Dia tak rasa dia akan dibangkitkan semula. Ni ayat ni Allah Taala tanya, ala yazun, apa ni tak yakinkah bahawa mereka akan dibangkitkan semula? Kalau mereka yakin ada kebangkitan semula, adanya kiamat, mereka tak akan nipu. Jual arwah diri dia. Letak dia sebaku, timur dia sebaku. 50 riyal sebaku. Rupa-rupa bila dia beli, baku tu dia tak benda dalam baku tadi. Duit tadi apa tu je lah. Orang ni ingat kau sebaku tu, orang murah ni. 50 riyal, 70 riyal sebaku. Itu tipu. Tapi manusia tak takut. Bapa tak takut? Sebab mereka bukan tak percaya. Kalau tak percaya lah, tak silap sahaja dia. Dia percaya. Tapi kepercayaan dia tu kurang. Tak apa, aku kaya apa kat game Mekah kat. Suci dah lah. Game Mekah kat habis dosa. Tu berpaksi daripada etika dia yang salah. Kepercayaan dia yang salah. Begitulah saya sebut, perhatikanlah Bani Israel dan juga firman Allah Ta'ala tentang mereka dalam Al-Quran. Ketika mereka berbuat dosa dan menyimpang, mereka yakin bahawa api neraka tidak kesentuh mereka. Bapa orang Yahudi ni, mereka buat aniaya kepada orang. Sebab bagi mereka, api neraka tidak kesentuh mereka. Kalau mereka ni jahat telaju apa, kalau masuk neraka pun sebentar je akan tubik balik. Sebab tu mereka buat macam-macam tu. Dan mereka percaya bahawa Allah Ta'ala sebut, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Ayat terakhir Allah Ta'ala saya bawakan. Allah Ta'ala sebut sebahagian orang Yahudi ni, kalau kamu amanahkan kepada satu dinar, muka surat 132 baris bawah sekali, kalau beri satu dinar kepada dia, tu dia jaga, kamu tak akan dapat balik piti sodina tadi, Yahudi ni, kecuali illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali kamu ni duduk desok dia, paksa supaya berulang-ulang kali supaya dia kembalikan balik satu dinar kamu tadi. Orang dipanggil Yahudi. Sebab apa? Sebab mereka percaya qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Tak jadi salah kalau kita buat aniaya kepada ummiyin. Ummiyin ni selain ahli kitab. Sebab tu Yahudi dia tak boleh riba sesama dia. Dia tak boleh nipu sesama dia. Tapi riba dengan orang lain boleh. Riba dengan orang bukan Yahudi dia boleh. Sebab kepercayaan dia, buat jahat sesama Yahudi dia tak boleh. Kalau buat jahat dengan orang lain boleh. Hasil daripada jahat kepercayaan lagu tu lah yang menyebabkan mereka buat jahat kepada orang lain. Jadi saya nak sebut pentingnya kefahaman yang betul, etika betul, akidah yang betul, barulah akan menghasilkan amalan yang betul dan amalan yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berceritakan tu dulu untuk hari ini, insya-Allah habis bab berkenaan adab berbicara dengan kita mengingatkan kepada Allah Taala, dan insya-Allah kita masuk pada masa lain pada bab yang seterusnya, perbahasan seterusnya.
Wallahu a'lam bissawab. Aku liqauli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita orang awal pun kena juga lah. Sebab kita ni bermusim. Bagi buat apa dah. Jadi yang kita macam mana kita bagi awal-awal ni nak mengingatkan bahawanya akhirat tu adalah penting. Kalau kita ingat akhirat sepanjang masa, benda tu akan tubik sepanjang masa pada mulut kita. Tapi kalau kita ingat akhirat bermusim, tubik mulut kita juga bermusim. Gitulah kaedah dia. Kalau kita jenis orang yang ingat akhirat sama, buat gapo pun kita duk sign dengan siapa, kita kecek bab gapo pun, tubik akhirat sama mulut kita. Sebab kita tak biasa ingat akhirat sepanjang masa. Tanya duk bincang bola ni tak ada dah, tak ingat dah akhirat. Kerana benda tu tidak sebati dengan kita. Ingat kepada akhirat tidak benda yang sebati pada diri kita. Sebab tu benda hak tubik pada mulut kita tu tidak semua tentang akhirat. Bila mari musim tentang akhirat, baru tubik mulut kita. Gitulah. Dari kuliah ni boleh dah ada. Wah, ada kuliah ni. Dia tak semesti kita kena berkuliah. Ingat kepada akhirat tak semesti kena berkuliah. Contoh, ingat kepada akhirat. Kalau orang itu nipu tu, dia jual dia nipu kita, oh ya dia tak baik nipu dia ni. Tuhan marah. Akhirat ni akan disoal di akhirat. Tak semesti kita kena buka meja, buka kitab ambil nak kuliah depan ni. Ada. Teguran kita tu hak ingatkan dia kepada akhirat, itu sudah termasuk dalam saya sebut tadi. Wallahu a'lam. Orang makan bazir sebagai contoh. Takkan kita tak boleh nak sebut gapo berkenaan akhirat. Apa berkaitan dengan bazir? Setiap makanan kita akan ditanya, akan disoal. Hak harta kita habiskan akan disoal. Benda gitu je supaya orang ni dia ingat semua tentang akhirat. Tapi jangan kita rekod hadis pula. Nak supaya orang ni takut, kita pun rekod hadis. Itu benda lain lah pula. Wallahu a'lam bishawab.